Ramai orang beli emas tapi tak semua tahu sama ada anda penyimpan emas atau pelabur emas. Penyimpan emas ni biasanya beli emas sebab nak lindung nilai harta. Dia tak kisah pun harga naik ke turun. Yang penting emas tu kekal ada nilai. Biasanya simpan emas fizikal macam jongkong, dinar atau barang kemas atau melalui platform menyimpan emas melalui akaun secara belian terus dalam gram yang disokong oleh fizikal. Tujuannya simpan untuk masa depan, bukan nak untung cepat. Pelabur emas pula lain. Dia beli emas sebab nak buat untung, pantau harga, beli masa murah, jual masa mahal. Kadang-kadang guna akaun emas digital atau platform pelaburan. Fokusnya adalah keuntungan jangka pendek atau sederhana. Jadi, anda yang tengah tengok ni rasa-rasa jenis yang mana? Penyimpan emas yang fokus nilai jangka panjang atau pelabur emas yang kejar peluang dan keuntungan? Dua-dua betul, asalkan tahu matlamat anda. Dapat sesuatu? Like, follow dan share jika dapat sesuatu. Nak saya bantu? Mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas CAP di Public Gold. Anda boleh rujuk link di bio atau terus hubungi di nombor yang tertera untuk daftar akaun secara percuma. Saya bimbing sebaiknya.